Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam sesi perkongsian ini bersama saya Cikgu Nasaruddin. Hari ini 10 Mac 2025. Baik, bagaimana Delima membantu guru-guru menguruskan PBD? Kita sedia maklum penilaian bilik darjah adalah terkandung di bawah pentadsiran berasaskan sekolah. Jadi macam di bawah payung PBS tu, pentadsiran berasaskan sekolah, kita ada akademik dan non-akademik. Jadi untuk akademik ni dia pecah dua pula, PP penilaian berpusat dan juga PBD penilaian bilik darjah. Jadi bila PBD ni kita kena mentaksir murid, kita melihat perkembangan dia, dan ini perlukan pelaporan-pelaporan yang pantas dan juga tepat untuk mengukur dan menilai anak-anak murid kita. Jadi kadang-kadang cikgu juga kata, alah pening lah macam mana nak buat analisa ni apa semua. Cikgu jangan pening-pening, cikgu jangan pening-pening. Saya nak ajar satu benda yang simple je hari ni. Okey. Yang penting syarat dia ialah cikgu kena buka satu Google Classroom untuk setiap kelas tu, setiap kelas yang cikgu ajar. Itu syarat yang pertama. Syarat dia buka Google Classroom, kemudian namakan kelas tu apa semua, dah siap, dah masuk anak murid apa semua. Yang kedua ialah assignment, quiz, apa semua latihan gunakan di dalam Google Classroom tu. Okey. Jadi kalau perlukan nanti boleh letak kat ruang komen, di ruang komen bagaimana nak buat assignment, nak buat task untuk mengukur keupayaan murid-murid kita. Baik. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada kita punya platform Delima lah. Kita pelantar Delima kita. Jadi ini pelantar Delima kita. Kalau cikgu-cikgu tengok semua ni ada satu gambar roket tau. Ni gambar roket. Gambar roket ni, klik pada gambar roket tu, ada applications dan nampak banyak lagi application yang kita ada. Okey, Tinkercad buat 3D modeling and so on. Okey, sekarang ni kita tengok satu application ni, Schoolitic. Cikgu tengok, cikgu klik pada perkataan Schoolitic ni. Alright. Okey, kalau cikgu belum pernah masuk ataupun cikgu nak masuk, tentulah cikgu akan kena login. Jadi login macam biasa, kita login, dan yang paling penting login guna akaun Delima cikgu lah. Okey. Baik. Jadi ini paparan asas. Ini paparan asas. Jadi kalau cikgu ada 20 kelas ke 10 kelas ke kan, dia akan bagi laporan ini apa progres ni yang cikgu ada. Maksudnya cikgu dah bagi grade berapa persen, dah 30%. Oh, aku baru bagi markah pada budak ni baru 30%, baru marking. Kemudian assignment yang telah disiapkan oleh murid 69%. Kemudian on time assignment, maksudnya murid ni hantar sebelum due date, sebelum tarikh tamat pun boleh diukur sekali. Jadi ini kalau kata nak cerita pada guru besar, pengetua guru besar pun boleh cerita, okey cikgu, ni prestasi saya. Okey. Yang ini lagi satu, cikgu tengok kita boleh tengok tarikh daripada bila sampai bila kita nak tengok kita punya performance tu. Alright. Jadi kita tak payah nak pergi jauh, kita pergi tengok kita punya kelas. Saya nak tunjukkan pada kelas ni. Alright. Untuk kelas ni, cikgu tengok contoh ni kelas-kelas yang saya dah connect. Dia kelas ni kita dah buat Google Classroom, kita kena connect dengan Schoolitic. Bila kita dah hubungkan dengan Schoolitic, Schoolitic akan baca dan analisa semua assignment dan tugasan yang telah diberikan kepada murid-murid. Jadi tengok, saya klik pada kelas saya yang kumpulan bimbingan tu. Tengok apa yang dia keluar. Dia keluar semua report setiap orang murid. Report setiap orang murid di dalam kelas cikgu. Dia bukan setiap orang murid tu laporan macam mana. Dia melihat progres. Berapa yang dah siap, berapa yang dia betul, markah dia berapa kan. Contoh saya bagi 10 markah. Jadi dia dapat 100%. Kalau kata dia 10 9, mungkin dia 9%. Okey, saya ada 3 assignment, 1 reading, tapi dia kira assignment, nampak? 3 assignment dia buat. Yang ni dia baru buat 2, baru buat 1. Nampak? Ini jumlah murid saya yang dalam kelas tu ada 13 orang. Okey, kalau kata mak ayah ataupun mungkin ada yang bertanya, pentadbir bertanya, bagaimana nak kita nak hantar laporan individu. Kita klik kepada yang ni.
klik gambar kepada view student profile ni. Jadi katakanlah nama ni Jamil. Contoh contoh, jangan terperanjat. Contoh je tau. Okey, jangan take serius sangat. Ni contoh. Okey, jadi kita boleh tunjukkan. Yang ini, analisa ini telah disiapkan oleh Schoolitic sendiri. Tak perlu cikgu nak pening-pening nak masuk dalam Excel, dia nak buat analisa, nak buat dia punya dia punya graf lah apa semua, dia dah siapkan, dah siap. Kalau nak share report, progress report, jadi kita boleh print out ataupun bagi kepada export to drive, sama ada kita export to drive ataupun kita download sebagai PDF dan kita boleh print. Okey. Jadi itu yang dapat membantu kepada guru-guru. Cikgu tengah memancing ke, cikgu tengah bermain badminton ke, murid sedang buat assignment. Sebab assignment cikgu dah masukkan dalam Google Classroom, dan latihan-latihan itu ataupun ujian-ujian itu telah dimasukkan dalam latihan di dalam Google Classroom, dalam Google dalam Students Work ataupun assignment. Kemudian sistem Schoolitic ini membuat analisa kepada progres ataupun pencapaian latihan-latihan yang telah murid laksanakan. Tak gitu senang kan? Jadi inilah ceritanya bagaimana Delima membantu guru-guru sekalian untuk menguruskan pelaporan PBD anda. Jadi insya-Allah semoga bermanfaat kepada semua, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Sekiranya ada apa-apa yang cikgu-cikgu nak tanyakan, boleh letakkan di ruang komen di YouTube saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.